Sebelum ni TNW dia ada keluarkan tripod, tak kisahlah mini tripod, mini quadripod, tripod panjang. Tapi kali ni diorang keluarkan satu produk baru dengan saiz yang sangat kecil macam ni, nipis je. Ini adalah TNW C5 yang mana dia melekat menggunakan MagSafe. So kalau phone korang ada MagSafe, tak kisahlah phone korang ada MagSafe ataupun casing handphone korang ada MagSafe, korang boleh lekatkan je macam ni, kemudian boleh terus bawa ke mana-mana sahaja. Saiz dia tak besar mana pun, tak gemuk mana pun, memang sangat nipis dan tak berat pun, lebih kurang 45 gram je. Lepas tu kalau korang nak gunakan, korang boleh keluarkan di tapak belakang ni dan boleh jadikan sebagai stand untuk korang letakkan dekat atas meja ataupun dekat atas permukaan yang rata, contohnya macam lantai. Kalau korang rasa macam tak cukup tinggi, boleh tinggikan dengan tarik je batang dia ni, jadi boleh tinggi sedikit. So kalau korang letakkan korang punya receiver mikrofon untuk buat konten, tak ada masalah. Korang letakkan je receiver mikrofon, letak dekat atas meja, boleh terus buat konten. Kalau korang rasa macam nak bagi dia melintang, tak nak menegak macam ni, boleh pusingkan saja sebab dia gunakan MagSafe, so korang boleh adjust sesuka hati korang. Dah habis guna, korang boleh tutupkan balik macam ni, kemudian boleh terus bawa ke mana-mana. Oh ya, ada satu tali bergetah kat sini yang mana korang boleh masukkan jari korang macam ni. Kemudian korang boleh pegang phone korang dengan sangat kejap bila korang tengah record video secara melintang macam ni. Memang sangat selesa. Acah-acah macam fotografer pun boleh juga. So guys, ini adalah TNW C5 yang korang kena dapatkan. Lagi-lagi untuk korang yang ada MagSafe dekat phone korang tu. Memang mantap habis.